Nama apa? Condition right now. Air. This is our kitchen's condition right now. We added a little bit of new, like a marble tiles here, and another part is here. So we're gonna tidy things and organize everything back at its place, original place, and it's so dusty and dirty. So let's get started. For this part, we have done so far. DIY plan. Apa lagi ya? Ini after bahagian sini. Sini sama je. Sini mama tambah kabinet baru. Sini pun atas kabinet baru. Ni apa yang kita tambah tadi. Ini ada kain buruk. Dan pinggannya lepas basuh. Satu lah. Ayam ke daging ni? Jom pergi cari pulut panggang. Lagi? Panggang je dengan murtabak. Murtabak dah beli. Yelah menu hari ni. Panggang, air tebu, murtabak. Dia kata kalau terlepas kat sini pun ada. Yelah. Tengok lagi situ tadi. Kat sini pula. Kat sana pun ada juga, dia kata. Juga tak apalah, terlepas sana sini ada. Tak nak pusing payah. Semua tutup je. Pulut panggang habis, kita cari dekat. Ada yang mangga. Ni banyak kuih. Mak, ni pun ada lemang periuk kera. Pergi beli. Ni ada. Third day Ramadan. Tu bang. Hi everyone. Happy Ramadan. It's third Ramadan today. For the first time in Ramadan, usually at this hour, sekarang pukul 6-7 PM. At this hour, usually we don't keluar to buy things because we're busy preparing and cooking for iftar. But today, me and Mama decided to masak awal earlier. Masa I think at 3 PM, so we're done and we're finding things. Asam? Beli lagi Asam. Yalah, sama tak pakai asam. Mak! Nanti. Apa video? Baju sekarang. Nah. Mak masak apa? Tidak bermasuk beli mana? Lauk apa? Benar dia. Malah. Kami pun nak pergi masuk. Tak apa, berehat. Tak apalah. Kejap je.
Nak ni. Satu lagi color biru. Ini. Ini biru. Oh yang ni. Sama je. Jualan. Ini untuk kau ha. Biasa lagi tu dah. Nampak tak? Ke tinted? Banyak ni beli. Air tebu 2. Jom. Ramadan. Kari ikan, telur dadah, air tebu. Ada macam ni. Why do my leg goes? Because it's so dusty while watching Netflix. Did it for this one. Rain quite heavily. Kalau dalam hujan kita ambil. Masalahnya mah Bayu mi bodoh. Adik habis. Kita dah dapat daun limau and then lemongrass. Now we're hunting on lengkuas sebab kita nak buat tom yum for iftar. Favorite part in tom yum, wajib ada daun ketumbar. Ni kenangan dari Hak Nyai. Carrot, kubis, and then tomato. Ingredient. Interesting. Repeat air tebu hari tu because it's so sedap, she said. And then ada, I think this is ikan puyuh, I think. Kedai tepi jalan je. Hari bapa buat dah pakai jemput rumah orang ni lagi untuk awak. Saya dah minum. Lagi ke? Kita nak buat air limau ais. Kita petik sini dari rumah mak. Ada pokok dia. Ha. Oh. Mari kan. Berbuka dekat rumah mak. Tapi lauk semua mama masak di rumah dulu. Ikan mana? Ikan pedas. Ayam apa? Sambal. Ayam, ikan sambal, ayam. Ayam belada. Untuk saya belada pun. Ayam belada, tom yum semalam. Sayur, telur dadah. Pulut panggang, lepak pisang. Kuih ubi kot. Tembikai, pisang, nasi. Lepas tu ada 4 jenis air. Kita berbuka rumah mak. Mak, nama apa? Kenapa? Nama mak apa? Nama pulau. Nama mak apa? Makcik G. Mak ada berapa anak? Nak 9 anak. Berapa nak dapat 9 anak? Cucu? Berapa lah? Berapa cucu? Dah besar dah. Yelah berapa? Adik pun tak tahu berapa. Mak 20 Mana lebih? bilang? Ke berbelas? Belas ke 20? 20 lebih Sebab total keluarga kita 40. 40 something. 40 40 ke 39 macam tu. Susah.